Hai geng kebun, hari ni hari membaja menggunakan baja NAS. Ini adalah hasil seminggu monster Peru dalam MOS setelah menggunakan baja NAS dan sekarang, minggu keempat, untuk kali kedua, saya akan tunjukkan cara saya menggunakan baja NAS. Saya rendam keseluruhan pokok dan media ke dalam air baja NAS. Lebihan air baja hendaklah dikeluarkan sebab tak nak MOS terlalu basah. Saya menggunakan cara ini kira-kira 4 minggu lepas. Hasilnya, nampak tak akar-akar tu? Sihat-sihat kan? Abaikan daun yang tersakiti itu kerana ada daun baru keluar. Kalau tadi saya tunjukkan Monstera Peru, sekarang saya tunjukkan Anthurium tristallinum dalam MOS pula. Keadaan yang sama iaitu merendam keseluruhan pokok dan media ke dalam air baja NAS. Faedah dari cara rendaman ini antaranya adalah: pertama, daun-daun akan secara automatik dapat dibersihkan dari kotoran. Kedua, sebagai folia daun. Yang ketiga, ia dapat mengawal serangan serangga. Kalau tadi, media yang saya gunakan adalah MOS, sekarang saya tunjukkan pula cara rendaman pada media Aroid Mix. Saya lagi memilih untuk merendam media, tapi geng kebun juga boleh menggunakan keadaan bottom watering. Untuk media Aroid Max, kena pastikan air dah betul-betul keluar, barulah masukkan ke dalam pasu hiasan. Sekarang, masanya saya tunjukkan Monstera Adansonii dalam leka menggunakan sistem takungan atau nama lainnya, semi-hydroponic. Takungan ini dah masuk 4 minggu. Tiada sebarang bau walaupun dah masuk sebulan terendam dalam baja NAS. Mungkin juga pada peringkat awal penggunanya, saya menggunakan dos yang sedikit. Tapi kali ini, saya gunakan sukatan yang sama untuk semua jenis pokok. Untuk melihat hasilnya, doakan ke semua pokok-pokok saya sihat ya. Ini kira R&D juga dah kan? Alhamdulillah, memang tiada bau pun jika kita menggunakan baja NAS secara semi-hydroponic. Lumut itu terhasil kerana bahagian hadapan terdedah kepada cahaya matahari, manakala bahagian belakang pula tidak terkena sebarang cahaya. Menjawab persoalan berkenaan pembiakan nyamuk pula, dengan sistem semi-hydroponic ini, insya-Allah tiada akan ada isu pembiakan nyamuk. Okey, sekarang pot dah dibersihkan. Leka pun saya dah bersihkan dan direndam dengan air baja NAS. Nanti kita tengok hasilnya dalam masa mendatang. Semoga perkongsian saya tentang baja NAS kepada beberapa media tanaman memberi inspirasi kepada geng kebun semua. Selamat mencuba baja NAS untuk hasil yang lebih baik. Assalamualaikum.